Guys, hari ini kecoh bila keputusan mahkamah tidak menyebelahi Datuk Seri Najib ya. Yang kecoh tu kita dapat tengok daripada UMNO lah ya. Mula-mula tu si Ashraf Wajidi kata akan memperhalusi kerjasama dengan PH lah kot, dengan tu lah DAP PH semua dengan kerajaan lah. Lepas tu siapa nama tu ketua pemuda dia tu, lupa dah, aku tak penting sangat pun. Lepas tu Zahid sendiri cakap jangan nyalakan api semua. Lepas tu tiba-tiba yang si Zahid ni diam terus bila katanya AG cakap apa tentang akal budi. Di sini kamu boleh tengoklah semua tu wayang. Ya, semua wayang. Kalaulah Ashraf nak keluar, nak tu keluar je lah daripada Pakatan Harapan tu. Apa masalahnya? Yang ni cakap je pompang. Akhirnya dipermalukan atau dipermainkan oleh DAP saja. Dia orang ingat dia ugut-ugut tu Anwar takut. Anwar tak takut lah sebab dia dah sebenarnya dia punya tu dah dipegang oleh DAP. Tengoklah DAP cakap nak keluar daripada kerajaan, terus dia bagi position menteri-menteri penting kepada DAP. Lepas tu boleh pula DAP permainkan. Ada seorang AJK DAP ke yang aku tak kenal sangat, muat dalam Facebook dia bersukaria dengan keputusan tu. Guys, di sini aku tak ada kata nak menyokong Najib ke siapa ke. Yang salah tetap salah. Tetapi kamu tengoklah macam mana pengaruh ataupun macam mana kuatnya Anwar bergantung kepada DAP tu ya. Memang kita tengok di sini semacam semua tu dibuat sebab memang dia perlukan DAP tu untuk berkuasa tu je. Yang lain tu lantak hang lah kan. Jadi orang-orang UMNO tolonglah ya, keluar je daripada Pakatan Harapan tu. Tak payah fikir-fikir yang orang